perlombaan dia bukannya kata orang ni macam dekat track. You masuk je track, you belasap. Rally ni lepas you flag off, semua tu dah dikira untuk you. You ada target time, you ada apa ni, license time, jarak untuk ada perjalanan. So daripada point A, point B dia akan bagi satu time lah. Contohnya daripada Service Park, you nak pergi ke SS. Dia bagi katakan jarak lebih kurang 80 km. Dia akan bagi you jarak lebih kurang dalam 1 jam. Lepas tu kalau ada jarak dalam 5 km, dia bagi you jarak lebih kurang 10 minit macam tu, sebab dia akan kira dalam Riki, dia akan kira lebih kurang dalam jarak you bawa kereta atas jalan tu dalam lingkungan 50 hingga 80 km sejam saja. So dia calculate daripada situ, dia akan bagi time kat you. So supaya you tak speeding dekat atas jalan, you tak bawa laju atas jalan. Sebab rally ni dia bukan saja berrally dalam super special stage, dalam sawit. On the road tu juga dia kira rally juga sebenarnya. Dia pakai transport stage.